tahulah korang ni dah berapa lama duduk kat Malaysia, dah berapa lama korang drive kereta kat Malaysia ni, tapi aku tak faham kenapa masih lagi ada setengah pemandu ni memang tak faham bahasa lagi, yang tak tahu sebenarnya apakah makna-makna di sebalik garisan-garisan yang ada dekat atas jalan raya kita, okey? So hari ni aku nak ambil kesempatan untuk ajar korang berkenaan dengan garisan pejalan kaki, iaitu dua jenis garisan ni, iaitu garisan zebra crossing line warna hitam putih dan satu lagi crossing line berwarna hitam dan juga kuning. Okey, kita start dengan zebra crossing line hitam putih, okey? So bila kita sebagai seorang pemandu kenderaan, okey, kita berada di atas jalan dan kita melihat di hadapan dan jalan kita ada garisan zebra crossing hitam putih ni, bermakna pada ketika itu sekiranya ada pejalan kaki yang ingin melintasi jalan tersebut menggunakan garisan ini, kita sebagai pemandu ketika itu kita wajib berhenti. Tak kisahlah kau nak terberak ke, kau nak terkencing, kau emergency, bini kau nak terberanak sekalipun, kau tetap perlu beri laluan kepada pejalan kaki ni untuk melintasi garisan zebra ni, okey? Itu yang pertama. Dan nombor dua, sekiranya keadaan di mana kau menjumpai garisan-garisan kuning hitam seperti ini, seperti mana tersebut, kalau kita nampak sebenarnya hak untuk menggunakan jalan ketika itu adalah kepada pejalan kaki, si akak ini. Sebab apa? Ketika itu bukan sahaja lampu isyarat merah yang menandakan kereta-kereta di situ perlu berhenti, tetapi ada garisan hitam kuning yang menandakan bahawasanya sekiranya dalam keadaan di mana garisan kuning itu sedang dilintasi oleh mana-mana pejalan kaki, kenderaan-kenderaan kat situ, tak kisahlah lampu isyarat hijau ke, tak kisahlah lampu isyarat kuning ataupun merah, maknanya ketika itu kau tetap kena bagi ruang kepada pejalan kaki ini untuk melintasi jalan tersebut, okey? Sebab apa? Sebab garisan-garisan ini semua diwujudkan bagi satu tujuan, adalah untuk memastikan keselamatan pejalan kaki apabila mereka melintasi jalan-jalan besar seperti mana yang ada dalam negara kita ini. So bila ada pemandu-pemandu bangang yang tak faham, bila nampak lampu isyarat merah kau kena berhenti, dan bila kau nampak garisan-garisan crossing seperti ini pun kau kena berhenti. Sebenarnya kau kena hormati pejalan kaki. Kau janganlah ikut sedap hati mak bapak kau pergi bawa kereta tak ingat dunia, dekat tempat yang kau patut berhenti pun kau tak berhenti. Sebab apa? Benda ni boleh mengundang bahaya. Kalaulah dalam keadaan video ni kereta tu terlanggar, budak tu tak ke mati, budak tu tak ke injet, budak tu kan, benda ni kan benda yang bahaya. So kepada pemandu-pemandu di luar sana, aku minta lah korang tolonglah ada timbang rasa sedikit bila kau berada di atas jalan, sebab setiap orang yang menggunakan jalan raya dalam negara kita adalah seorang bapa, seorang anak, seorang ibu dan bermacam-macam lagi. Mereka punya keluarga yang mereka sayangi di rumah, menunggu kehadiran mereka, menunggu kepulangan mereka ke rumah. So minta tolonglah sangat-sangat kepada pemandu-pemandu di luar sana, tolonglah ada sedikit courtesy, tolonglah bertimbang rasa dan janganlah jadi gangster jalan raya, okey? Bye-bye.